Tok Mat yang kita nampak elok pun uyuk jahanam. Pak Mael tu pun jahanam. Siapa sajalah, termasuklah Sir punya admire ni. Sir ni kalau dalam pemimpin UMNO ni, saya cakap terus terang, siapa korang teka? Siapa ni kalau antara banyak pemimpin UMNO ni yang ada ni, siapa yang sesuka dengan dia, sesayang dia lah, se-admire dengan dia? Siapa? Teka cepat. Teka lah. Siapa? Datuk Seri Syamuddin. Sesayang dia, sesuka dia, se-admire dengan dia. Tapi hari ni dia pun penakut. Dia pun tak berani nak bertindak. Dia pun tutup mulut hari ni. Sebab apa? Sebab penakut. Nak bagi alasan apa? Ingat tak kecewa ke? Saya kecewa sebab Isyamuddin tu, saya tengok dia ni bagus. Dia dah digantung UMNO dah. Ni, Datuk Isyamuddin digantung UMNO. Digantung 6 tahun UMNO. Dah kena gantung dah kot. Kenapa nak takut lagi? Kenapa Isyamuddin 6 tahun digantung masih lagi takut nak bertindak? Takut apa? Kadang-kadang saya tak boleh berfikir, dia dah kena gantung 6 tahun. Apa yang dia takut? Dia nak jadi presiden UMNO ke? Dia nak masuk UMNO balik, nak buat? Dia nak... Ini bukan soal diri sendiri. Ini soal ni, kita ni. Soal orang Melayu, soal rakyat. Ada orang kata, oh, Sir itu hari saya cakap Isyam menakut. Dia kata sebab apa Isyamuddin dah tak bayar. Saya dah cakap dah. Amla siasat Sir ni, dia orang tahulah. Ini bukan soal sekarang ni, cerita mudah je. Orang Melayu ni, kita dah nak hilang bangsa. Hilang bangsa, hilang agama. Hilang tanah air ni, hilang. Takkanlah kita tak nampak lagi. Kalau ada orang mungkin tak fikir sangat pasal bangsa. Ni, perut dengan poket. Perut dan poket ni. Takkanlah kau tak rasa. Nak bagi alasan apa lagi? 26 orang ahli Parlimen UMNO. Yelah, macam Zaid Hamidi tu kita tahulah. Dia anak murid. Yang lain ni, kita ambil mudahlah 10 orang ni. Cuba ingat balik. Masa mula-mula lepas PRU ke 16 tempoh hari, 15 itu hari, lepas PRU 15, ada 10 orang ahli Parlimen UMNO sokong sokong Muhyiddin Yassin. Ingat tak? Kau ingat tak? 10 orang ahli Parlimen UMNO sokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tetapi Zahid potong tangkona bagi tahu 30 orang ahli Parlimen BN ini tak sokong Isyamuddin tetapi sokong Anwar Ibrahim. Okey. Jadi 10 orang ahli Parlimen UMNO ni dituduh sebagai pengkhianat. Saya nak bagi korang gambar. Saya nak ingatkan korang lah diorang ni dituduh pengkhianat. Zahid Hamidi dengan geng-geng dia lah tuduh ahli Parlimen UMNO ni pengkhianat sebab sokong Muhyiddin Yassin. Mereka dituduh pengkhianat. Siapa? 10 ahli Parlimen BN. Pertama, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ini yang dikeluarkan ni. Kedua, Datuk Asni, bekas Menteri Besar Johor. Ketiga, Wee Ka Siong, MCA. Keempat, Jalaluddin, Negeri Sembilan. Kelima, Sarabanan, ahli Parlimen Tapah. Keenam, Wee Jek Seng, ahli Parlimen Tanjung Piai. Tujuh, siapa lagi? Datuk Isa, Tampin. 8, Datuk Anan, Kuala Pilah. Ke-9, Atun, Joseph Kuruk. Dia daripada Sarawak, Persiangan. Ke-10, Datuk Sri Abdul Rahman, Lipis. Ini semua saya kenal. Semua saya kenal. Dituduh pengkhianat UMNO. Hari ni, kau tak tindak pun. Kau tak buat apa pun. Malah itu hari, keluar berita 17 orang ahli Parlimen UMNO telah berjumpa dengan Tun Mahathir. 17 orang ahli Parlimen UMNO telah berjumpa dengan Tun Mahathir. Antara nama yang terkeluar tu lah Pak Mael. Ada beberapa orang. Kau dah dituduh pengkhianat, tapi hari ni kau tak bertindak. Kepada Datuk Seri Ismail Sabri,
Datuk Seri Hishamuddin yang saya kenal. Dua-dua ni pun sekarang dah tak boleh pakai dah. Sebab apa? Penakut. Ismail Sabri, Datuk Hishamuddin, dua-dua ni penakut. Sekarang ini kenapa Papa Gomo menyerang Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein? Katanya kedua-dua pemimpin ini sudah takut untuk bersuara mempertahankan UMNO. Umum mengetahui, terutamanya orang-orang UMNO, pemuda-pemuda UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO tahu hubungan Hishamuddin dengan Ismail Sabri dan Papa Gomo sebelum ini. Papa Gomo yang kalah saman, dia dapat pembiayaan saman daripada siapa? Antaranya adalah Hishamuddin. Dan kenapa Papa Gomo lantang mengkritik UMNO? Dia tahu pendapatannya daripada Ismail Sabri. Oleh kerana kedua-dua pemimpin ini tidak boleh lagi menjadi sumber keuangan kepada Papa Gomo, maka hari ini hantu raya sedang mencari tuannya semula. Dan tuannya tidak membekalkan darah lagi kepadanya. Apa tindakan hantu raya? Sudah pasti akan menggigit tuannya untuk mendapatkan darah. Inilah situasi yang berlaku antara Papa Gomo dan kedua-dua pemimpin itu. Jadi kepada Papa Gomo, janganlah kamu mengkhianati pemimpin ataupun menuduh pemimpin ataupun menghina, mencaci pemimpin yang banyak jasa kepadamu, Papa Gomo. Kalau tak kerana kedua pemimpin ini yang kamu tuduh penakut, kamu tak tahu kat mana, Papa Gomo. Jadi Papa Gomo sudah hilang punca, Papa Gomo sudah hilang haluan sebenarnya, dan hilang punca pendapatan. Ya, dahulu keuangannya datang daripada kedua pemimpin ini, tetapi pemimpin ini tidak lagi menyalurkan dana untuk Papa Gomo. Kesian Papa Gomo.